Casing earbuds kau boleh tak touchscreen macam earbuds Infinix ni? Tak boleh kan? Nak layan lagu, angkat call tak ada masalah. ANC, ENC ada sekali. Lepas tu ada AI Translate sampai 162 bahasa. Biar betul. Apa lagi yang best pasal earbuds Infinix ni? Jom aku ceritakan. Kita tengok dalam kotak earbud ni ada apa. Susah juga nak buka kotak dia ni. Dalam dia babe. Baik gila Kabel C2C korang akan dapat sekali. Getah spare part andai kata hilang ataupun dah masam nanti. Yang membuatkan Infinix earbud ni berbeza dengan earbud lain, dia ada touchscreen yang korang boleh kontrol menggunakan jari saja. Korang scroll ke tepi, ada adjust volume, ANC, nak adjust, nak buat jadi flash, macam-macam boleh lah. Tak ada masalah. Jadi kalau aku nak ceritakan pasal earbud, yelah tak lain tak bukan, tujuan dia hanyalah untuk mendengar lagu, angkat call. Lepas tu biasalah ada ANC, ada macam-macam, ada transparent mode. Tapi ada satu kelebihan yang aku suka dekat earbuds Infinix ni. Tapi kalau korang nak explore kelebihan earbuds ni, mudah saja. Korang pergi Play Store dulu, install apps nama dia AI Mate. Lepas korang dah install, connect dengan earbud ni, dan inilah dia kelebihan dekat earbuds Infinix yang terbaru ni. Dekat dalam apps ni, benda pertama yang korang akan nampak adalah noise control. Korang boleh noise cancellation, boleh off, boleh transparency, dan dekat bahagian bawah ada pula long press on left handphone. Ini kira macam shortcut lah. Korang boleh gesture dekat korang punya earbud sambil korang pakai. Lepas tu ada pula long press on right headphone. Seterusnya ada touch control setting. Dekat dalam ni macam-macam lagi ada. Double tap, long press, tap once, double tap lagi, dan triple tap. Dan benda ni kalau tak ada memang agak lemah lah. EQ sound korang boleh adjust nak bass boost ke, treble boost ataupun vocal boost. Bagi yang suka main game, jangan risau, game mode ada dekat sini, low latency gaming. Tapi pun kalau tak delay, kurang sikit delay. Ini yang paling menarik, ada conversation interpretation. Dekat dalam ni macam-macam bahasa, tak silap aku beratus bahasa ada tau dekat dalam. Aku nak cuba conversation interpretation dulu. Okey, katakanlah aku cakap bahasa Arab dan dia akan translate bahasa Melayu. Kaifahalukum? Ana bi khair. Wa min aina anta? Pak tak ada translate. Daripada aku cakap gunakan my handphone tadi, dia translate bahasa Melayu masuk ke earbud dekat telinga aku sekarang ni. Sekarang aku nak cuba pula real time interpretation. Daripada bahasa Melayu, dia akan translate ke bahasa Arab. Okey, kita start sekarang. Saya nak tanya awak, macam mana jalan nak menuju ke hati awak? Nampak tak? Dia dah translate. Tapi aku tak pandai sangat bahasa Arab. Yang pandai bahasa Arab, okey tak? Dan bahasa Arab ni sekarang ni tengah masuk dekat earbud dekat telinga aku sekarang. Dan yang paling penting sekali, aku tahu mesti korang tanya, bang, macam mana kualiti audio dia? Sebenarnya benda ni agak susah nak cerita tau. Sebab apa? Kalau katakan aku dekatkan sekali dia punya earbuds ni ke mic aku sekalipun, bunyi dia takkan sama macam dalam telinga korang. Tapi bila aku katakan pasal ANC, ya memang menarik. Dan audio dia pun, kalau katakan lagu tu stereo kan, memang boleh rasa lah kejap kanan, kejap kiri kanan serentak, kejap dia perlahan, kejap dia kuat. Bagi sesetengah orang, earbuds ni biasa sangat. Jangan risau, Infinix ada keluarkan cincin pula dah. Nak tengok aku review cincin ni? Like, komen, share, repost. Kita jumpa dekat video lagi satu. Baik beli earbuds Infinix ataupun cincin Infinix, komen pendapat korang.